Selamat malam dan selamat kembali. Hari ni kita akan bermain The Rake Sees You. Rake nampak awak. Okay. Sebelum kita start, kita absen dulu. Kita tengok siapa ada, siapa yang datang, siapa yang teman kita malam ni. Mari kita lihat. What up? Assalamualaikum, kata Nukman. Waalaikumsalam. Bob. Ya, ada Bob. Okay, kita tengok ada siapa dulu. Ada Abang Din. Bob bagi gift. Thank you doh Bob. Bob baru bermula dah memberi hadiah kepada kita. Memberi GG kepada kita. Jom kita tunggu siapa lagi. Nak tunggu siapa lagi? Bob dah menggunakan emote. Kita. Assalamualaikum, kata Faris. Waalaikumsalam. Bob memberi nasi lemak pada tengah malam ni. Sebut nama saya bang, nanti saya akan follow, kata Nukman. Okay, nice. Lagi tengok siapa lagi ada? Nukman follow kita doh guys. Tapi Nukman, bukan awak kata awak Captain Big Boss ke? Bukan awak dah follow ke? Assalamualaikum, kata King Julian. Okay. Kita tunggu 20 orang, cukup 20 orang, kita akan start ekspedisi kita. Yes. Let's go. 30 orang dah. Ni akaun baru saya, kata Nukman. Oh ya. Yeah. Habis mana akaun Captain Big Boss awak? Bang, dah tengok video baru saya tak, kata King Julian. Aduh, belum tengok lagi. Bob bagi GG lagi. Bob orang kaya kita tu guys. Okay, tanpa basa-basi kita akan teruskan ekspedisi kita ni guys. Okay, let's go. Kena hack. Asal kena hack? Thank you doh Bob. Nama saya Alex. Dan ini cerita saya. Apa yang patut saya buat? Being a simple teenager camping trip turned into something I struggle to explain. Something I still see when I close my eyes. We used to travel a lot in our RV. It was our escape. David, Mark and Anthony, we met back in school and somehow never drifted apart. Road cheap food, loud music, stupid jokes, those trips felt endless like nothing bad could ever touch us. We had seen mountain, desert, empty highway, but the forest, that forest was different, kata Alex. Gila tu. Nak jadi moderator. Macam mana nak bagi ya? Boleh Alex. Mungkin pangkat awak dinaikkan pada esok hari. Alex pula. Mungkin pangkat awak dinaikkan esok, right Bob? Saya tak tahu pula tengah live boleh kasih moderator ke tak. Okay, tanpa basa-basi, kita meneruskan ekspedisi kita guys. Alright, let's go. Tapi alamak. Tapi saya tak boleh nampak. Sekejap tu guys. Main game apa? Tanya Nukman. Esok saya kat Penang, busy. Okay, tak apa. Tapi saya janji saya akan naik pangkat awak. Saya naikkan pangkat awak, right? Okay, how long I was asleep? Alex tertidur guys. Long enough to miss civil citizen, kata David. Does not look like a calm ground.
Kata Alex, is it real forest? Quiet forgotten? Awak pernah datang ke sini ke? Once? Didn't stay long? Kenapa? Kenapa tak pernah? The place doesn't feel friendly. That's reassuring. Damn. Janganlah main game seram. Bang, kenapa dah lama tak live? Kerja lah. Okay apa Bob Dry Text doh. Tak boleh lah, tengah live saya tak tahu macam mana nak kasih ni. I'm surviving mentally and nutritionally. No signal, no update, no, just 3. Tak ada apa-apa, cuma pokok guys. This is place and had Wi-Fi, people will never leave. Or they would call. David say we are close. Good, I'm running out of pizza. Then we should stop soon, kata Anthony. Sekarang kita berempat pergi lepak dekat tengah hutan. Tak tahu buat apa. Okay, kita tak tahu buat apa. Takut saya, kata Norman. Awak lelaki, awak takut. Awak takut? Jangan takut. Kita 4 orang. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 1000. Kita ada 8 orang. Alright. Kau nak, jangan takut. Bang, tak main Roblox. Banyak game kita nak bermain tu. Go inside and pay for the gas. Kita isi minyak dulu, David. David kata beli cemilan. Dia kata tak ada orang tapi ada ni. Bang, apa kereta impian abang? Tanya Faris. Kalau saya dapat, saya tak nak mahal lah kereta. Dengan kos harga minyak naik, saya fikir saya nak dapat sebiji R35 pun jadi ah. Alamak, kuatnya. Alamak, sensitivity dia kuat lah pula. Field of view. Cek kata screen solution. Oi, tak boleh ni tak. Tak ya. Model tak boleh setting ni doh. Tak boleh setting sensitivity pula. Barai lah. Sekejap, saya tukar sekejap sensitivity dia. Okay, kita back dulu. Famous game. Bang, pandai tak cakap Cina? Pandai? Main action. Zoom. Crouch. Go. Start with beer. Kita cari beer. Beer, meat and sweet potato. Okay, jom. Oh, ni. Now for meat. Okay, cek daging. Sweet potato. Kita cek kentang guys. Kentang. Ni potato chip. Tak lupa kentang pun guys. Ini ke? Ini potato chip. Alamak guys, saya tak teman pula. Saya tak teman ni lah pula. Ni
kentang ke apa siap? Oh, sweet potato ni keledek tu. Ya, cukup. Hello? Oh, sorry. Long night. Jangan risau, saya nak bayar minyak. Camping trip, Yeah, force up north. All trees quiet place. Kata Alex. Lepas tu member cakap, hutan tu. Kenapa? Orang banyak hilang dekat sana. Betul ke awak nak pergi sana? Ya, betul. Cuma jangan lama sangat. Jangan sampai malam. Dia dah bagi tahu kita ni doh, dia dah bagi tahu kita apa kita buat doh. Tak boleh buka tab pun. Return to car. Okay, jom. Kentang. Tak ada air. Okey, jom. Tak boleh tutup. Okay, jom kita masuk. Bang, mahal tak game ni? Game ni ada offer kat Steam. Baru RM6 saya beli. Bang, setiap kali saya tengok abang macam abang saya, tapi saya tak ada abang, kata King Julian. Janganlah macam tu. Awak tak ada abang, lepas tu awak rasa saya macam abang awak? You are my brother now, right, King Julian? Keep in mind, you are the best. Okay, apa ni? After driving for a while longer, we turn off the main road and follow a narrow forest trail deeper into the woods towards the place where we plan to set up camp. Hi guys, aku tak lambat kan? Awal lagi tak ada nama. Boleh. Ih, seramnya. Nukman takut guys. Janganlah takut Nukman. Saya okey. Tak takut apa. Kita nak camping je. Cuma dia kata je jangan sampai malam. Bahaya, banyak orang hilang kat situ. Devi, can we turn down? My ears are starting to be surrender. Bising tu. Apa? Ni the best part, kata Devi. Abang saya dah meninggal dunia, kata King Julian. Bukan awak dah pernah cerita ke? Awak pernah cerita kan, King Julian? Dia meninggal bila, Saya lupa pula. Tak apa, King Julian. Kita sedekahkan Al-Fatihah House untuk abang awak, alright? 10 mata memandang kita sedekah Al-Fatihah kepada abang King Julian tu. Semoga abang King Julian di tempat orang-orang yang beriman, alright? Empty Heart, send next legend. Thank you tu, Empty Heart. Empty Heart pun orang kaya tu. Korang tahu tak, tadi Empty Heart bagi kita RM50 tau. Kaya tu dia. Semoga Empty Heart dimurahkan rezeki, cepat kaya, dimurahkan urusan di dunia dan di akhirat, right? Semoga Empty Heart dengan partnernya berbahagia sampai bila-bila, alright Empty Heart, alright? Okay, kita sambut ekspedisi kita. Okay, buat benda ni senang. Kita set up sebelum gelap, kata David. Anthony set up music. Kita perlukan signal. Akhirnya teknologi lawan nature. My kind of survival. Kita survival. Mak, take care of the food. Already dead. Asal siapa ada kawan sehitam Mark? Siapa ada kawan sehitam Mark? Tak baik lah.
In stranger than just the forest welcome us. Oh, my stomach. Either way, hurry back. Kata Mark. Okay, semua expedition kita dah selesai. Hah? Kita lepak dulu. Apa ni, Alex? Why are you carrying? Wow, now good find some firewood before I start eating the crops. Dia suruh kita ni pula buat kerja. Dia orang makan, kita buat kerja pula. Apa lah, kawan jenis apa lah dia ni? Bang, bising sangat. Bang, dia Pipin main lah. Okay. Sorry. Jangan bising-bising tu, guys. Mana cek kayu api tu? Sekejap. Kamera CCTV ni. Baru betul. Baru saya boleh pakai biasa gini. Saya tak boleh setting ni lah. Saya tak boleh setting sound dia lah. Unlimited lah. Mana nak setting ni lah. Sound dia ni. Sound dia okay, ni cukup lah ni. Apply. Okay, back. Okay, baru ringan. Darwish, kenapa lambat? Darwish lambat sikit tadi. Mana nak cek kayu api tu? Macam mana kita nak kena tu kayu api ke tak? Woi! Apalah tu, terkejut siap. Damn, tree! Kata elak. Bahaya siap. Sebab tak kena kepala kita tu. Why, kita nak kutip kayu api. Tapi macam mana nak ni? Zoom main action. Check kamera. Jump. Task inventory. Expedition moving crouch. Ni lah, ambil kayu lah. Kamera tu guys. Aduh, dia suruh kita cek kayu. Masa kayu ni lah. Asal tak boleh ambil kayu tu? Asal tak boleh ambil kayu tu? Nak kayu macam mana tu? Oh ni. Satu. Oh ni. Dua. Aku nak cek kayu. Tu. Alah, ngelek lah pula. Guys, grafik okey tak? Korang tengok okey tak? Korang tengok grafik okey tak? Saya tengok, aduh. Leceh lah PC kentang. Nak upgrade lah ni nanti. Baru 7. Mana cek kayu lagi. Mana lagi ada kayu? Mak,
Dia orang macam kita je banyak buat kerja, dia orang tak buat kerja. Teruk lah dia orang ni. Tak boleh buat kawan siap. Carilah sama-sama tu. Apa malas kan. Okay, ngam 13. Punya apa? Lepas tu suruh buat apa? Di sini. Kita pula buat kerja lebih. Bang, mula kau berapa tadi? 8.5 baru start. 3K dah bang. Laju siap yang tap-tap screen tu, dua yang tap-tap screen. Bang, nak charge phone kata King Julian. Boleh King Julian. Charge phone dulu. Ni saya sampai pukul 11 je. Sampai pukul 10 je, sorry. Sampai pukul 10. Bang, nak charge phone. Boleh. Charge phone. Hey, do you know where the lighter are? Yes, I have the matches. Set them and light a fire. Okay. Kau ada dengar something tak? Dengar apa? Tanya David. Bunyi pokok bergerak. Bunyi pergerakan. Ini hutan ni lek. Angin, haiwan. Itu cara diorang bekerja. Tapi orang yang dekat gas, dekat pam minyak tu, kat Petronas kata kat sini ada orang hilang. Ni bandar kecil, mesti ada cerita. Tak kata pun benda tu betul. Okay. Buat relax pula lah dia. Lepas tu kita pula yang kena hidupkan api tu guys. Hai, kata Syakir. Hidupkan api. Diorang dah duduk lepak dulu siap. Lepas tu kita tak boleh lepak sekali tu guys. Bagi tahu saya macam mana nak masak. Itu daging mak. Letaklah dekat atas ke api. Itu strategi dia. Itu bukan strategi, itu harapan kata mak. Lek. Saya tidak akan racun awak, right? Saya tak risau pasal racun. Saya risau pasal medium rare. Apa tu nak order pula? Kau dah makan potato chip dengan pizza sepanjang hari. Kau mesti survive, kau relax. Lain potato chip tak besarkan bakteria dekat hutan. Awak yang nak pergi camp kan? Ya, saya tak tahu tentang awak dekat dinner. Okey, tanpa basa-basi, kita akan racun. Alamak, siapa naik atas tu? Asal tak boleh ambil? Asal dia tekan tu? Oh ni. Sampai lagi ni. Pak K dah bang kata Darwish. Thank you rumah ni tap-tap. Tak payah masak, panggil Chef Wan je. Hello Pak An kata bye. Bang esok main Minecraft lah pula. Minecraft Ya tak ya juga, Minecraft boleh main juga. Tapi esok saya ada ni. Ada game lain, ada game lagi best. Alamak, dah malam tu guys, gelap tu. Dah gelap tu. Apa dah, kita dah siap masak baru kita dapat lepak tu. The kind of confidence I like to hear.
You brought extra food? I thought we were surviving on snack and bad decision. Sweet potato, eggs and meat. Try to act relate for that. Pass me the biggest piece. Alright, we're gonna see. Let's enjoy one normal moment. Normal, and then when they follow you into the forest. Cheers! Cheers! Cheers, come to me, my meat baby, kata Mark. Kita seteguk dulu. Ai, bukan time makan pagi ke? Ya, kita pergi camping petang tadi. Lepas tu dah siap masak malam pula. My talk are mostly about apa ni? Left leftovers right now. That's because food is your personality, and yet I'm the happiness one here. Honestly, this feels good. Just us, no rush anywhere. Enjoy the while it lasts. Every trip ends with some weird story. Speak of story, this forest definitely look haunted. Please tell me this isn't another internet horror story. They call it red. People say it watch camp at night waiting until someone was alone. Alright, let's go start the music in the car before we all start imagining things. Hai, diorang ni suruh-suruh aku pula buat kerja manjang. Korang buat apa tu? Takkan duk melepak je. Macam inventory ada apa? Macam nak buka lagu. Ada lagi tu daging. Okey ni. Game ni ada hantu apa? Game ni tak ada hantu lah. Rancak lagu ni. Meriah. Dah, semua tumbang. Semua tumbang. Barai. Kawan-kawan barai tu guys. Bang kata Syakir. Kenapa Syakir? Pening. Mana ni guys? Pening. Kita nak pergi mana ni? Pening. Okay, I need to step away for a minute. Don't get lost. We're not organizing a rescue mission tonight. Aduh. Kita nak terkencing tu guys. Fun press to do your dirty work. Kita kena check tempat kencing tu. Kencing mana ni? Gelap tu guys. Okay, siapa berani pergi jauh cakap dengan diorang tu? Kita pergi sana. Nak terkencing. Mabuk asyik. Wih, jangan tengok. Korang tengok ah. Aku tak nak tengok tau. Okay tebal tu air kencing. Ya tu.
benda tu? First screamer. Dude, one day I'm actually gonna punch you. Yeah, though. You must make me die in forest before the game even start. You do. Relax, man. Boost character. Where are the mine Anthony anyway? They were at campfire. Mark went look for a snack again. Of course he did. Anthony went him so he won't eat the emergency supply. Okay, but I'm going to sleep in the car. Good night. And I'm going to bed too. Apa duk tidur sini tu? Duduk tu guys. Sebab tu minuman keras diharamkan oleh Islam guys. Jangan macam tu guys. Benda yang tak patut jangan buat Kita tidur dulu guys. Bang Bolagu Kokiri Forest Team. Ya, kita enjoy ni. Kita enjoy sound-sound kat sini. Ninggah member. Iya, dia tidur kat situ. Barang. Okay, dah bangun pagi guys. Ush, ni gambar kita. Kita yang pakai baju hitam tu. Kita yang baju hitam. Cek member kita tidur kat mana. Member kita hilang tu. Member kita hilang tu guys. Guys! Suruh kita cek kawan tu. Hah? Damn, it's Anthony Cap. But where is he? Siapa tengok cerita Gravity Falls? Siapa tengok Gravity Falls? Ni ikan topi si siapa ni? Siapa namanya? Lupa pula saya. Topi member dia tu. Oi, Kati Chan. Kenapa tu Chan? Masuk-masuk. Oi. No. You. Saya pernah tengok kata Lewis. Yes. Best lah cerita tu kan. Diorang kata nak keluar season baru. Tak keluar pun. I can crawl under this tree. Nice. Mak, I barai siap. Mana siap kawan-kawan dia. Ni air. A bottle of beer. Maybe Mark was here. Mana jalan dia? Ada basikal tu guys. Dari sini. Tapi kalau korang pergi hiking ke apa, korang mesti akan jumpa satu benda macam ni. Batu dia. Batu pokok ke apa tak. Awal tapi macam tu lah. Apa ni? Two path. Where did it? Mana diorang pergi? Alamak, ada dua jalan tu guys. Look like this David, but where are others? Kita tengok David dulu lah guys. Wah, I tak ada mood saya nak pergi cari member.
Ada orang tengok kita. $7K dah kata Darwish. Thank you doh, mana yang tap screen, thank you doh. Apa tu? Oh, batu kat dedor lah. Oh shit, where's my friend attacked by bear? Diserang oleh beruang. Apa beruang macam ni Syak? So like this house had been around for a long time ago. Hai? Hai? Sampah tu. Alamak, kita perangkap lah pula. Dah keluar. Ni kita tapak kasut ni, Ikut tapak kasut ni guys. Member pergi rumah biar tak ajak. Yudoh. Dia tinggalkan kita tidur Syak. Kita tapak kasut. Kita pakor. Uish, jumatan siapa ni? Macam nak ambil? Okay, jom. Oh, Anthony punya lah. Mai, Anthony bogel le. Apa kasut ni? Tak ah. Atau ni makan rusa guys. Dia lapar sangat tu. Kau dengar punya apa? Mentang-mentang member kena culik. Yudoh. Mana tapak kasut dia? Hilang dah tu. Darah. Darah tu. Aduh guys. Jujur kita jumpa David. Itulah. Suruh tidur dekat dalam, pergi tidur kat situ buat apa? Kena jadi macam ni. Polis apa saya tak tahu tu. Tengok
Tengok balik. Ni macam mak tau. Seram tu bunyi dia. Tidak, kata Alex, tidak. Macam tu je dah terkeluar. Tu bukan hitam tadi kot. Ya, Mak nama dia hitam tu. Pak Al kata Riz. Riz baru masuk. Find a way out of the forest. Kita keluar. 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 Sebelum gelap. Ciao. Aduh, kita tergelincir pula. Kaki kita terpeleot. Aduh. Terjatuh. Nasib kita tidur tadi kata dah. Hiu, 9k dah. Thank you doh 9k. Kenapa main karakter survive walaupun karakter terbuka? Sebab sempit lah nak masuk daripada dia punya van tu. Damn, my head killing me. I need to get out of this forest. Ini rakaman untuk, ini bukan rakaman paranormal, ini bukan rakaman untuk semata-mata, ini rakaman bukti yang kita pernah hidup. Alright, let's go. Guys, siapa kat sini takut guys? Kat van dia masih tak boleh berjalan tu. That's so crispy. Wait. Alamak. Kita
Apa tu ni? Jalan tu. Tu jalan tu. If you're reading this, we went deeper into the woods. We heard something moving out there, and John sure it wasn't a raccoon. Honestly, if this one, they must scare the hell out of us. I'm done camping with you guys. It feels like something is watching us from the trees. We not soon. Don't follow the sound. Okay, masa apa ni? Dori is part dolor si amen consider at mereka sabala markar pre. Apa ni? Baik guys. Seram gila tu. Saya dah mati kat dulu. Alamak. Alamak, takkan kita nak ikut ni tu. Something juga out there and they couldn't not fair. Jawatan? Jabatan rosak. Dia lalu jalan lain. Wah, tak boleh jalan kat sini. Ni ada ni, ada kapal laut. Tidur dalam kemah dulu lah bang. Creepy vibe. Tak ada jalan tu. Lompat guys, lompat guys. Apa macam tu siap. Jom. Tak ada jalan pun.
jalan tu. Apa ini the broken? I need to need to find other side. Maybe I can find a lock to cross. Mana ada ni? Macam torchlightnya. Torchlight tu. Tak ada torchlight tu. Tak ada torchlight ke? Small unit point and cross. Korang berani ke siap macam ni? Asal. Apa bunyi macam tu siap? Creepy vibe. Sebelah sikit. Thank you doh. Mana yang cek-cek. Tak tahulah apa enemy dalam game ni. Tadi tu lah. Sebenarnya nama dia Rex Eric apa lah nama dia. I have to jump here. Behind. Let's go. Lompat lagi ke? Ini kita lompat dari sana tadi tak? Lompat sini. He should do get across the bridge. Saya dah sesat ni guys. Apa benda tu? What is that? Apa benda tu dia kata? Itu korak tu guys.
Gelak tu siu. Seram tu. Dah lah dia jalan macam tu siap. Siu pernah main ke game ni? Apa ni? People are leaving the village. More and more are disappearing in the forest. They say it's animal. I know it's not. It's something else. Something that shouldn't exist. I can't stay here anymore. I'm alone. I'm heading down along the road past the village. If you find this, run north. Macam mana kita nak lari ke ni Syak? Macam mana kita nak lari ke utara tu guys? I know where to go. I need to go to north. I should rest here and wait out the night. I need some sleep. Tidur. Oh, tak ada dia boleh tidur kat rumah kosong. 12k kata Darwish. Thank you tu. Mana thank you tu. Bang, tahu game Hytale tak? Dia tak ada kat Steam tapi ada kat PC. Hytale. Boleh lah, nanti kita boleh try main lah. Hytale game apa lah? Ai! Kita kat rumah siapa ni? Oh, ni kat rumah dia tu guys. Look around. Ni rumah dia tu. Wah, pisang. Apa ada PC tu? Siapa ketuk pintu tu? Sekejap, saya nak tengok bilik dia dulu. Dia kat bilik. Apa PC tu? Pagi dah kot. Ya, saya rasa belum lah. Ni rasa dia mimpi lah ni. PC tu. Bergaming duk dia tu. Kita tengok dulu lah. Bang, main juga Fears to Phantom Trap Script. Ush, mesin Samsung duk ni. Mak, I tak pernah cuci siap toilet dia. Ai, pusing-pusing tembus sini. Asal tembus bilik store siap? Okay. Ah, itu. Tak ada orang tu. Yo, kata Suhaimi. Thank you dah siu follow. Buka pintu ke guys? Korang tengok korang tengok saya tak nak tengok. Siapa? Siapa? Korang tengok Korang tengok saya tak tengok Mati kita ke? Saya tak tengok
Ni member kita tu. Siapa dah pernah main ni? Ni apa jadi? Apa jadi? Itu kunci tu. Alamak. Apa seram tu? Dia mimpi je. Okay. We dead and you alive. Memang lah, hidup apa. Macam mana nak bangun tu? Tadi siapa? Siu tadi yang gelak-gelak. Saya tak gelak apa Siu yang gelak-gelakkan mayat dia. Perut terkeluar lah apa lah. Is that you? Look behind you. Korang tengok Korang buka volume kuat-kuat. Saya tak nak dengar. Wih, seram tu. Mana pintu? Super mabuk bros. Boleh ambil torchlight tu. Hei, mata apa duk tu? Kita menuju ke cahaya. Is this our car, you know? Wah. Terangnya api. Game apa ni? The Rich Sea of apa lah tajuk dia? Masih gelap guys. Gelap tu.
Pakai night vision bang tak nampak. Ada night vision ke? Ada night vision ke? Sorry bang, lambat masuk. Tak apa. Mati ke? Ayo, siapa takut? Asal belum pagi tu. Tak boleh tidur balik ke? Tak boleh tidur balik ke? Calm down. I need to hide. Tadi tadi. Korang tengok guys. Korang tengok Ni baru bangun tadi. Bang, cakap tilu bang. Tilu. Apa yang tilu? I need to get out of here now. Saya kena keluar sekarang. Mak ai dapat tidur sekejap je tu guys. Lalu mana lah guys? Lalu mana lah? Lalu kanan ke lalu kiri lah? Bang baru masuk. Lepas tu pam bunyi suara. ML jom kata Nasri. Nanti lah ML. Lalu mana? Oh dia keluar ni. Main game lain bang, kata Nukman. Nukman takut guys, Nukman takut. Ada pergi ke atas ni. Tergelincir lagi si Alex ni. Bang nanti boleh main game granny shooter kat Roblox tak? Alright. Banyak juga game ni. Ai. Asal tiba-tiba ke sungai pula? Siapa tu berani malam-malam macam ni? Siapa pernah ikut e-camp sekolah? Alamak. Nampak guys ada apa tu?
jatuh tapi tak ni. Tapi tiba-tiba dekat ni. Banyaknya kereta. Ini kecelakaan. Ni kampung tu, kampung yang diorang cerita tadi tu. Horror. Yes, Uncle Mau. Apa dah jadi kat sini? Kata Alex. Like family once living. You tu ada family tu. Kunci. I kata terbalik tu guys. Kita nak check salah satu rumah ke? Gambar ni. Kita tengok apa lagi. Kunci. Ada apa-apa lagi nak kena buat? Ada apa-apa lagi nak kena buat? Kena pusing rumah ni Kena keluar Camera infinity battery. Ya doh 14 minit duk dia rakam. Kita pusing-pusing belakang rumah ni. Ada tanda siap kat luar. Dalam tu ada rumah jamban guys. Belakang ni tak boleh keluar. Tak boleh. Nak sembih apa lagi kat rumah ni? Kena keluar belakang pintu belakang ke? Tapi tak boleh buka tu pintu belakang. Nak buat apa tu guys? Kita tengok rumah. Keluar tu. Ada keluar pun. Dapun tandas mesti ada jamban. Ya tu. Kena cek kunci guys. Pintu tu buka tu. Pula dia punya volume.
Mystic. Who is it? Nak pergi ke van Jepun Pahal sampai kampung. Iya. Esok live. What's up kata Fish? What's up tu Fish? Jangan sepi apa lagi. Kira orang kampung kat sini tahu tau tu makhluk apa. Tu yang sempat belah dia orang belah tu. Tapi yelah tu, siapa nak pergi tempat-tempat macam ni? Siapa nak tinggal tempat-tempat macam ni, Syak? Kita runcit jauh. Tak ada jump scare. Relax je. Apaan? SKSPP grup murid. Alamak, ini tak ada sound ni, saya seram pula. Mesti jump scare ni. Nice. Dah agak dah. Bunyi sound tapak kaki kita je guys ni. Confirm ada jump scare punya, percayalah. Tak, mesti kat tingkap ni. Mesti kena panjat benda ni. Asal tak boleh keluar? Guys. Bola kuku kiri Forest timbang. Tak seram lah game ni kata Siti. You je tak seram. Jom. Kalau pasang lagu nanti tak vibe. Kena lari je ke? Tak ikut tingkap lah. Apa tu ni? Oh, lampu jalan. Tak boleh keluar pun. Dia jalan lain ni. Aduh. Keluar situ tapi kau macam mana tu? Keluar situ je tu. Masih tak ada pintu tu guys. Macam nak keluar ni? Macam nak keluar tu? Kena lari ke? Tak boleh ambil pun. Lambat pula kat sini. Tak boleh keluar tu. Siapa tahu keluar mana? Ni bukan PUBG bang. Tapi keluar kat mana lah? Tak boleh tengah apa-apa pun. Ada jalan lain ni. Aduh. Kena keluar balik ke? Dia kena jalan situ tu guys. Ni masalah lalu mana siap? Tapi nak lalu mana tu? Siapa tahu? Siu tahu tak Siu? Siu pernah main lah ini game ni. Asal tak boleh keluar? Sebab tak ada pintu kat sini ni. Ke kena tolak benda ni? Kena tolak kasih depan sikit Tak boleh kan? Dia buat apa tu? Oh, ada peta. Map if head is along the road.
Tak betul. Macam ni kita nak tahu siap. Weh, jauh duk. Kau tengok kita kat mana ni? Kita kat kampung sekarang ni. Kita dah keluar daripada hutan. Sekarang kita kat kampung. So kita ke arah utara. Jalan. Dam, tak tahulah tengok objektif. Okay. Let's go. Dah tahu dah. Someone arrived recently. What if I try to get out of the car? Main game lain lah, lain bang kata. Tak nak. You ni best. Gerak ah. Saya memang takut, kata Nukman. Nukman, saya rasa awak jangan tengok lah Nukman. Macam awak tak tidur malam kan, macam mana Nukman? Saya kena habiskan game ni juga. Asal tak boleh jalan? Find gas oil. Oh, tak ada minyak. Minyak. Ni apa ni? Stickers. Tak ada apa. Bawek. The photo looks creepy. Tapi bentuk rumah ni macam sama je semua. Dapat pun minyak. Find gas oil and indication in the house. Cek satu-satu. Tadi korang nampak? Korang nampak bang cek sat gambar tadi AI generate ke? Dahsyataran. Bila tamat? Korang nampak tak tu? Tak jumpa tu guys. Oh, nak cek gambar tadi jauh tu.
baru lagi tu guys. Game baru tu. Sebab tadi pun dia kata ada orang datang kan. Tapi ada orang datang malam-malam buat apa siap. Dapat kunci. Sekarang kita cek minyak pula guys. Weh! Mana nak cari minyak tu? Kunci dah dapat lah. Minyak tu belum dapat. Ada rumah lagi. Let's go, masuk rumah lagi. Masuk rumah. Minyak tu lah. Ayo, siapa takut? Okay, nice. Ada minyak. Okay, dah. Jom, patah balik ke ni. Korang nak tengok atas ke? Jom tengok atas ada apa. Besar siap bilik dia. Tak ada apa lagi. Mana jalan keluar? Okay, ni. Weh! Jai, apaan tu? Damn, kau berapa bang? Oh alah, aku 10 dah duk. Cik guys, saya kena pergi kereta lepas tu kita ni lepas tu kita end live Korang jangan tak tidur pula malam ni. Mana jalan tadi lah? Jalan tadi mana lah? Aduh, dah sesat lah pula. Dah mati. Mana tadi? Kita naik kereta, lepas tu kita end live terus tau. Okay, dah. Ni jalan tegak. Hai bang, kata Yunus. Hai Yunus. Jangan jump scare lagi. No react. Okay. Dah save. Let's go. Kita sambung esok pula. Kita belah daripada kampung, guys. Boring, kata Alex. Stop music. It's not far away to the railway. Kelemangan tu guys. Kita kelemangan tu. Okay. Kita end live dulu guys. Jam dah menunjukkan pada pukul 10 malam. So
So kita end live dulu Kita akan sambung game ni pada esok hari. Korang okey tak? Korang okey tak? Korang okey tak? Korang okey tak? Kita end live dulu guys. Kita sambung part 2. Korang okey tak? Korang okey tak? Kita sambung part 2. Kita sambung part 2 Guys, thank you mana yang baru thank you yang teman saya malam ni yang follow saya. So mana yang baru follow, jangan lupa tolong subscribe YouTube channel saya. YouTube channel abang kat mana bang? Itu ada kat ujung sana tu. Abang susah lah nak search apa semua. Awak tekan profile saya, awak pergi tekan link tu. Lepas tu awak boleh tekan YouTube. Awak boleh subscribe YouTube channel saya. Lepas ni in future saya akan kemungkinan saya akan pindah ke YouTube. TikTok mungkin saya hanya hantar short video saja atau gambar-gambar saya pergi jalan-jalan ke apa. Saya stay lama bang. Darwish, awak dari petang tadi tau. Darwish gila tu guys. Darwish gila tu. Dari petang tadi duk teman saya. Thank you tu Darwish. Bob ada lagi Bob. Bob ada lagi tak? Bob ada lagi tak? Bob ada lagi tak? Bob tak ada dah. Bob tidur dah. Okey lah. Kita end live dulu. Terima kasih kepada 4 orang yang still menemani saya pada malam ini. Kita jumpa pada esok hari. Esok kita sambung game ni lagi. Game ni masih tak habis. Bye bang kata Darwish. Bye bang kata see you. Alright. Boleh. Alright. See you tomorrow. Good night.